Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part 2 ni aku dah buka dah. Kemudian kebetulan aku main TikTok tadi, jadi aku rasa aku nak share video satu persatu untuk buat ataupun untuk modify Lion G1 ni. Jadi aku akan cerita balik lah step by step. Okay, untuk Lion G1 ni dia pakai EM50-6. Ni bentuk dia macam ni. Okay, ada kabel sini, ada 3 kabel yang tu kat sebelah tepi tu. Okay, kabel supply dekat sebelah kiri ni, yang warna merah ni positif, yang warna hitam ni negatif. Yang ni yang ni aku dah buka, jadi off dulu breaker belakang ni, off. Okay, off breaker dulu dan buka kabel power supply yang warna merah ni, tapekan kadang-kadang kita terlupa takut on. Jadi kalau kita tersentuh 72 volt ni boleh kena current lah. Kemudian buka 3 ni, dia ada warna tu kuning, hijau dengan yang ni purple atau biru, kadang biru lah. Ayam kokok lah. Ni dah kat pukul 2 pagi, main TikTok lagi. Kemudian kabel kat sini boleh buka. Okay, kabel dia macam ni. Okay, yang tengah macam ni. Okay, sorry. Okay, kabel dia macam ni. Okay, sebelah kiri ni untuk alarm, tengah ni untuk throttle, brake, okay, speed gear, dan sebelah kanan sekali ni untuk sensor, hall sensor lah. Okay, hall sensor. Okay, boleh buka, dia clip saja. Okay, dia ada clip sini. Okay, tekan dan tarik lah. Tarik, buka kabel. Okay, buka kabel dulu, baru buka skru ni lah, di atas ni. Okay, bukakan semua kabel. Okay, buka skru dan keluarkan EM50S 50-6. Okay, untuk dia macam ni. Okay, beres.